Saya kasih satu Amira 2022 nak jual 259 saja. Kalau buat full loan 700 lebih. Selalu tengok Vios City kan, kita tengok ini berbaloi punya harga. So kita tengok chart dia. Customer sudah masuk skirting. Ini skirting original dari Nissan. Garang sikit nampak tak? Sudah tak macam dulu punya Nissan Amira. Macam orang tua pakai punya. Ini betul-betul garang. Tengok Nissan dia, logo. Cantik besar. Okey. Lepas tu kita tengok tayar dia. Tayar dia 16 inci dia pakai Continental. Bunga masih ada 85% lebih kurang macam itu 4 tayar lebih kurang macam itu. Okey. Kita pergi tengok boot dia besar tak besar. Okey, tengok ini modelnya Amira ni sudah macam garang sikit Sudah tak macam dulu punya. Semua orang cakap orang tua pakai kan. Sekarang Amira ni tak sama Orang muda boleh cuba sporty dengan with turbo engine. Tengok belakang boot banyak luas betul-betul lalam. Ini pun ada nanti beli free kasih orang. Tutup matahari ni Dia jaga tengok lalam bersih. Tengok spare tayar dia pun tempat bersih. Lepas ini kita tengok lalaman dia. Ini VLT yang full spec dia ada VLP VLT. Ini yang VLT yang paling high spec. Multi-function steering. Dia punya seat tengok ada hitam putih punya. Ini yang VLT yang paling mahal punya. Push start button dekat sini. Ini dia ada 360 degree Turbo engine 1000cc. Rotek RM20 sahaja. Servis semua dekat Nissan. Servis semua dekat Nissan So accident no issue. Banjir no issue. Total loss no issue. Lalam kemas lagi, semua maintain original. Ini tengok dia punya pintu punya stream. Dia punya cover plastik dekat speaker sana belum buka lagi, nampak tak? So lepas ni kita tengok belakang luas tak? Depan luas juga Dashboard dia canggih, nampak tak? Ini lembut ni Kita pergi tengok belakang dia. Untuk Nissan Amira ini dia luas juga Tengok masuk kaki okey lagi. Ini pun okey. So lalaman ni pun kemas juga. Kulit original. Tak ada jacket. Tak ada tukar skeping tak ada. Tak ada picak. Tengok dia punya sini ada satu USB boleh charge. Lepas tu kita pergi tengok enjin dia. Tengok ini enjin yang 1000cc yang Nissan baru punya teknologi. Ini 1000 turbo punya enjin 1000cc aja So rotek RM20 aja. Marking semua ada lagi, nampak tak? Ini bukan saya buat color ada pin, ada hijau, ada kuning. Ini yang QC buat punya semua. So mana skru dia belum buka lagi. Panel original lagi. Semua untouched semua original bukan budak-budak pergi conteng Apa-apa follow saya punya page, saya akan kasih orang harga yang berbaloi punya kereta. Ingat, saya tak jual kereta yang tak kemas. Follow jasitan Innocent Auto. Selamat.